Korang pernah dengar pasal Xiao Ba, Jeneral gagah dari Puak Xiao, salah satu tulang belakang Wei, tapi, pada tahun 249 Masihi, hidup dia berubah 360 darjah. Keluarga Sima mula tunjuk taring, singkirkan sesiapa je yang diorang rasa ancaman. Xiao Ba, walaupun setia, tahu dia dalam bahaya besar, dia terpaksa buat pilihan paling gila, lari dari Wei, dan cari perlindungan dengan musuh ketat, Shu Han. Bayangkan, seorang jeneral veteran Wei terpaksa belut negara sendiri semata-mata nak selamatkan nyawa. Satu perjalanan yang penuh bahaya menuju ke wilayah musuh. Akhirnya, Xiao Ba tiba di Shu Han. Walaupun dia dari pihak musuh, Liu Shan terima dia. Ini bukan saja gempak, tapi juga mengubah peta kuasa tiga kerajaan selama-lamanya. Dari Jeneral Wei, kini berjuang untuk Shu. Apa rahsia di sebalik keputusan ni?